Ini bukan saja meringankan beban kewangan mereka, tapi juga menunjukkan kita sebagai masyarakat sentiasa bersama mereka. Saya difahamkan kempen ini akan berlangsung daripada 1 hari bulan Disember sehingga 14 dan objektif kita ialah untuk mengumpul sekurang-kurangnya 200 pack diapers. Ya, dan saya yakin dengan sokongan orang ramai dan juga pengunjung-pengunjung di sini, sasaran ini dapat dicapai dengan mudah dan dengan jayanya. Saya juga mengalu-alukan hasrat Adina Charity Circle untuk menjadikan program ini satu program acara tahunan. Ya. Dan saya amat menghargai sokongan luar biasa daripada rakan penganjur seperti yang bersama kita, seperti Persatuan Peniaga-Peniaga Kompleks PPNS dalam menjayakan inisiatif ini. Ya. Marilah kita bersama-sama menyebarkan info usaha ini agar semua akan dapat datang hadir untuk semasa membeli belah di kompleks ini, datang untuk menyumbang ataupun bersedekah 1 atau 2 pack diapers